Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga YouTube semua Okay, hari ni aku nak bawa korang pergi masuk kebun naik kereta bos aku. Korang layan je lah Aku tak banyak cakap lah. Aku nak tulis caption je dekat dekat skrin ni je lah. Okay, layan gang. Awak nunggu je Pak Yong ni. Dia berapa hari dah ikut dan dia dah sekolah ni. Tak boleh pergi seboleh-boleh nak pergi ni. Suka main nyapu satu dengan balik aja mak masuk bilik tidur dengan ayah. Kata JT dia datang dah pukul 10 lebih. Tak ada orang kata apa dah tak. Apa dalam sini? Sini, bukannya masuk sana. Oh, Sana jalan tak elok. Ingat kat sana. Kalau masuk sini yang dekat. Ini kebunan Tumail. Okay gang, kita dah start masuk jalan Jalan Batu Kikir Ini jalan rally ni gang. Atau security guard. Dia bagus pun. Kalau ada anjing Memang lah. mungkin tak ada. Dia tak nak pula ikut pergi ke sana tau. Itu ada 3 ekor mak aku bawa lah kuih-kuih yang tak itu tu kan. Kalau panas, dah panas-panas pergi aku. Okay, jalan masuk dalam ni straight je Lebih kurang dalam 7-8 km juga masuk dalam. Kemudian ada jalan satu, jalan kecil, kita belok kanan. Okay, layan. Ni tu punya ni boy ni Mak Jono. Anak dia pula katanya. Ni. Tu bukan di rumah. Siap kerja rumah dia tak tinggal. Mau jalan meninggal. Mak Jono. Okay, speed yang kita gunakan ni lebih kurang dalam 70-80 km sejam geng. Bukannya bawa slow-slow je, santai-santai, tak ada. Ini kita main speednya. Okay, kita nak test Kia Sorento ni jalan dekat kebun ni, Jalan Batu Kikir ni. Ni jalan, masih lagi jalan Batu Kikir lah. Nanti kalau dah masuk sempang kanan depan tu, okay, depan ni ni jalan merah pula. Tapi keadaan macam dah nak hujan Ini pun nasib baik cuaca elok. Tak hujan lah. Kalau hujan rasa jalan merah ni memang berecak habis ni. Okay geng, layan geng, layan. Rally. Okay, penumpang dalam kereta ni semua sekali 7 orang Bukannya budak-budak, tak ada Ini semua dah besar-besar semua. Anak aku pun dah besar. Uyo, bonggol. Okay, tengok dia punya stable bila lalu dekat jalan yang tak rata ni. Kereta ni boleh tahan lah. Memang sesuai lah. Sebab kereta ni ada 4 wheel 3 hari 100 minyak. Mak dengan Adam. Okay, sekarang ni naik bukit. Kau tengok dia naik bukit yang tinggi macam gini pun tetap steady je sebab dia menggunakan enjin diesel diesel 2.2. Memang steady lah. Tapi kalau enjin petrol rasa semput juga nak naik ni. Memang tegak lah bukitnya. Dah lah dalam kereta ni 7 orang.
Jauh tu. Okey geng, sampai dekat kebun arwah tok aku ni. Kita tengok apa yang ada dekat kebun ni. Jom. Kasih buka pagar dulu Rally tu. Okey geng, jom kita tinjau dulu buah apa yang dekat sini Ui, cepat. Ini nangka. Nangka. Ah, nangka. Cempedak kan mengatas tu. Ni. Kau pendek mah pokok durian ni. Okay geng, ni mak aku Kau tengok dia tahu tau tempat kawasan mana yang buah ni selalu serangan tupai, kadang serangan gajah kadang kan. Ambil dah. Tempat-tempat ni dia selalu tengok. Buah ni kadang-kadang dia kena sondol kadang dengan gajah ke, kadang tupai tebuk. Tengok ni. Tupai dah tebuk. Jadi dia tahulah mana-mana pokok yang kena ni. Ada certain pokok yang tak kena pasal dia duduk tengah-tengah ni kan. Ini pokoknya hampir sekali. Manis. Jom kita makan ni kan. Walaupun akan tebuk tupai. Okay, kat sini ada satu rumah Nak kata rumah macam pondok, nak kata pondok pun macam rumah juga kan. 2 tingkat. Ni pakcik aku yang buat. Tapi kat sini tak ada elektrik, itu je lah. Dia cuma pakai solar je kan. Solar pun kadang-kadang monyet kat sini datang kacau dia punya tempat solar tu. Kadang masalah juga, kadang tak hidup juga lampu. Besar. Besar. Okay, begitu juga dengan air. Air memang tak ada lah kat sini. Kita biasa kat sini pakai air hujan je lah
Kalau hujan tak ada, kita bawah sana tu ada air perigi. Bolehlah pakai air perigi tu. Kalau untuk setakat nak cuci kaki, cuci tangan kan, basuh-basuh kaki tu, bersih pinggan ke, bolehlah pakai air perigi tu. Okay geng, ni view dekat atas pondok ni rumah. Okay, view dia memang cantik lah dekat atas ni. Cuma kalau rumah ni tinggi lagi kan, memang cantik rasa atas ni. Pasal kedudukan dia dekat atas bukit tau. Okay geng, dah nak balik ni. Dah kemas semua, tengok tu dah bersih sikit. Mungkin ni kalau kali lepas ni kalau datang lagi, mungkin buah durian ni semua mungkin dah masak kot. InsyaAllah. Okay geng, jom balik. Aku nak tutup pagar ni sekejap Okay geng, insyaAllah kalau next time kalau buah durian ni dah masak, aku akan buat lagi satu video lagi lah yang durian ni dah masak kan. Okay geng, jom layan. Aku dah nak balik ni, badan pun dah penat. Okay, semua tanah-tanah kat sini semuanya kawasan tanah orang kampung yang diberi pampasan semua masa kampung aku kena ambil dulu lah, dekat yang untuk projek rapid tu. Jadi dia orang kerajaan bagi satu bidang tanah untuk setiap mana orang kampung yang rumah dia orang dah kena ambil ni lah. Okay, inilah pendapatan yang tanah dia orang bagi Okay geng, jom layan naik bukit. Tengok power ke tak power Kia Sorento ni Ni aku rasa kalau kereta aku yang naik ni mungkin semput juga nak lalu sini kan. Bila dah nampak jalan Batu Kikir ni dah lega dah ni, dah sampai jalan besar sikit kan. Sebab jalan merah tu ada berbukit sikit. Kalau jalan yang Batu Kikir ni dia straight aja. Jalan pun elok sikit lah, cuma jauh ni. Nak keluar daripada sini kan untuk sampai ke simpang jalan raya sana depan. Okey geng, ni dah sampai jalan besar depan ni, simpang 3. Okey, harap korang terhibur geng dengan video aku kali ni Kita tunggu buah-buahan dekat kebun arwah tua aku tu dah berbuah. Nanti insyaAllah mungkin aku akan upload lagi satu video yang buah tu dah masak. Okey geng, harap korang terhibur. Stay tune. Assalamualaikum.